kita nak pergi servis yang pertama 1000 km dah. Saya punya ZGT ni servis center dekat Gurun. So nanti kita boleh tengok lah macam mana dia servis servis yang pertama 1000. Ni dah habis pantang dah ni. Tapi memang ride tadi saya ride daripada Arau sampai ke Gurun ni, tu minyak dia saya 110 je maintain sejam jugalah sampai Gurun ni. 110 tu dia dah sedap dah atas highway ni. Dia macam kira selesa lah kelajuan dia 8000 RPM masa tu. Maintain 110 tu memang layan lah. Saya tak buat lah full throttle. Lepas tu sebenarnya kalau kata kita bawa Modenas ZGT ni untuk ride sejauh kita kata 100 km lah. So memang dari segi keselesaan tu boleh saya katakan dekat ride 100 km ni pinggang tu taklah rasa macam kebas kan, lenguh, punggung kebas, tak ada lah. Sebab salah satu tak rasa punggung kebas ni mungkin seat dia tu, faktor seat lembut tu. Pinggang pun rasa okey lah. So not bad lah. Selesa bagi saya dengan ketinggian saya 165 ni. Kita nak pergi servis ni dekat Modenas Gurun. Tempat dia lah, tempat keluarnya motosikal Z15 GT ni. Kita nak tengok dia punya macam mana servis center kat situ. Sebab saya first time saya servis kat situ. Ini first time lah saya nak pergi. Maklumlah masa zaman kegemilangan Modenas Chris dulu, saya tak pakai pun Modenas, kawan-kawan yang pakai. Tapi masa tu memang banyak lah penghujung 90-an Chris. Kalau kat Kedah, kat seluruh Malaysia ni dapat sambutan yang baik lah. Tapi kalau untuk generasi yang lahir selepas tu, mungkin dia tak kenal lah jenama Modenas ni. Jenama motosikal tempatan yang paling lama bertapak. Tu dia ada tulis, nampak tu signboard Modenas Purwaja Sungai Petani, kita pergi kiri. Jadi generasi yang lahir selepas era milenium ni yang dapat lesen sekarang ni, mungkinlah dia semua generasi tu dia lahir membesar atas seat Yamaha kot. Honda membesar dia. Orang kata apa, lahir tu terus nampak motosikal Yamaha kan? Sebab tu Yamaha banyak untuk generasi Z. Macam tu lah. Tapi yang kita katakan Yamaha dengan Honda ni memang famous lah di Malaysia. Memang famous. Apatah lagi macam Suzuki pun banyak jugalah di penghujung 90-an dengan model RGV dia tu. Lepas tu Yamaha pula keluar bentuk Yamaha 125Z yang lebih gah bentuk dia. Kira Malaysia ni lebih pandang rupa bentuk lah, senang cakap. Tapi enjin sedang biasa-biasa tu tak apa, lepas tu boleh modify. Sebab tu macam kita tengok fenomena Y15, bentuk dia dah cantik kan. Lepas tu Gear 5 pun orang beli kan. Ramai orang beli. Sebab bentuk rupa paras, sebab enjin boleh modify. Style tu pula Malaysia ni, style tu. Sebab tu kita tengok Suzuki Raider tak ramai orang pakai lah. Ada bilangan dia pun boleh kata banyak lah berbanding Belang kan. Tapi nak dikatakan populariti kalau banding RSX, Y15, Y16 banyaklah kita nampak. So orang lebih pandang design lah kalau Malaysia ni. Jadi kalau kata apa benda ni Modenas ZGT jadi fenomena kerana reka bentuk dia yang lebih tampan berbanding kapcai moped 150 yang lain ni kan. So itu perkara biasa di Malaysia. Jangan anda rasa terkejut. Tapi kalau kata Modenas ni dia Yamaha, saya rasa generasi Z melompat beli. Tapi generasi yang X ni dia dah tahu macam mana Chris, macam mana Modenas. Generasi Z mungkin kenal Modenas masa Dynamic, masa RR 150 two stroke kan. Dia tak banyak pakai GT 128 ataupun yang apa yang pelik tu Excite 130 yang tangki minyak depan tu. Dia tak buruk rupa tu. Dia memang tak kenal lah four stroke Modenas. So kita katakan
Ni tak nak sampai Modenah ni, kita sembang-sembang. Tapi kita ceritalah benda yang betul berlaku lah. Untuk generasi yang muda ni nak tahu macam mana dulu-dulu kegemilangan Modenas masa Kris 110. Sekarang dia is back. Dia telah kembali. Sini Modenah kot. Kiri kot. Kiri telah jawab pula. Maklumlah first time tu dia Modenas dengan logo bintang yang tak penuh. Okey. Okey, pusat servis dan alat ganti kat sini kot. So kita dah sampai guys. Nak cerita panjang-panjang nanti kita sambung lagi lah. Mana masuk ni? Pusat servis masuk sini lah kot noh. Dia lah. Alright, kita dah sampai guys. Kita dah sampai. Alright guys, dah sampai. Saya pun register sebab saya pun booking servis ni. Tapi kalau anda nak datang terus pun tak apa, sebab dia buka semua hari kecuali hari Ahad, hari Sabtu sekat half day. So time dia buka 8.30 sampai 5 sukun pusat servis di Gurun ni. So memang kita nak jaga warranty, kita kena main sini lah, datang sini. Sebab saya ada masalah buku menu tak dapat lagi, buku servis tak dapat. Itu biasalah sebab Modenah dia keluarkan model ni 1000 unit. Jadi dia tak cetak buku yang cukup dengan menu book kan. Tak apalah, itu minor lah bagi saya. Tapi janji kita servis kat pusat servis center dia, janji ada print receipt keluar, kurang ada warranty kita terpakai. Itu saja. Warranty dia 2 tahun ataupun 20,000 km mileage. So okey lah. Saya tukar oil filter, itu minyak enjin, pasang masuk minyak enjin IMOS sekali ni 2040 punya grade semi sintetik. Dan yang bestnya barang macam oil filter boleh masuk jugalah yang Yamaha LC. Semua haja servis dekat sini. So kalau kata hampa nak sepi dekat servis center ni, okey lah, recommend lah. Sebab akan dijagalah warranty anda. Kan? Jadi nanti ke depan akan ada lah. So jangan risau kalau pakai Modenah ni, akan ada alat ganti. So tak perlu risau lah. Bapak alat ganti basic tu boleh kacuk-kacuk motor dulu kan. Nanti untuk part-part enjin tu akan dikeluarkan. Motor baru saya nak ambil gambar kat sini sebenarnya. Nanti kita jumpa lagi di next video. Harap membantulah video ni. Tapi mampu hatilah self service overall dalam RM51 termasuk oil filter dengan RM51.50 minyak enjin, oil filter dan label lah. Misalnya macam tu lah. Saya tak tengok resit ada. So okey lah, murah daripada Suzuki Raider lah. Kalau dulu Suzuki Raider minyak pun dah 70. Ini minyak IMOS saya pakai 20-40. Kita ambil dulu. Dah sampai sini alang-alang. Okey guys, kita jumpa lagi. Nantilah next time naik Gunung Jerai. Minggu ni tak boleh lagi. Nanti kita main pula servis ni, kita naik Gunung Jerai. Assalamualaikum, bye bye.